Hai, Assalamualaikum semua. Welcome back to my channel. Untuk video kali ni saya nak kongsikan tentang harapan dan di sebalik bila kita rasa redha. So, untuk anda mungkin anda tengah mencari apa peluang yang aku boleh masuk. Kemungkinan awak tengah mencari hubungan yang kekal ataupun hubungan yang lebih mendalam. Mostly adalah untuk suami isteri. Mungkin awak dalam rasa kesunyian, awak nak cari pasangan hidup ataupun awak nak improve bahagian kewangan awak nak improve bahagian emosi awak sendiri. So, apa yang saya nak sampaikan adalah awak masih ada emosi, awak masih ada harapan. Okay, so harapan ni dia walaupun dia nampak kecil, words tu nampak macam biasa, tapi perkataan tu sendiri memberi kita kekuatan. Okay, so saya bagi contoh. So saya dulu adalah seorang yang pernah saya cuba untuk menjadi seorang yang lebih berguna. So saya nak jadi orang yang lebih ada matlamat hidup. Saya macam, okay lah, dulu saya pernah bekerja dan masa tu saya nak cuba dalam bidang, by the way maaf, ignore anak saya kat belakang. Okay, so patah balik. So dulu saya pernah bekerja and then saya nak buat transition daripada bekerja, saya nak masuk ke dalam dunia perniagaan. So, apa yang membuatkan saya rasa masa tu saya nak daripada dunia bekerja nak pindah ke dunia perniagaan, sebab saya rasa macam saya tak suka situasi saya masa tu. Which sebenarnya saya rasa macam saya rasa saya sangat-sangat penat, saya sangat-sangat rasa macam stres yang tak menentu. Maksudnya macam tiba-tiba ada biasalah kat tempat kerja macam-macam masalah yang kita kena selesaikan. So, bila kita dalam keadaan macam tu, bila saya dah lama sangat dalam keadaan macam tu, saya cuba nak mencari satu benda yang boleh membuatkan saya rasa ada makna dalam hidup. So, saya masuk dalam dunia perniagaan. Saya cubalah macam jadi agent. Saya macam-macam dah saya cuba jadi dropship and everything. Tapi benda tu macam tak berkekalan. Sebab saya rasa macam saya tak ada harapan. Saya macam, boleh ke aku ni meniaga? Aku ni, family aku ni tak adalah yang pandai berniaga. Tak ada yang tahu macam mana nak buat sales ke, nak buat marketing ke, apa benda semua tu saya tak pernah buat. Saya tak pernah buat sebab saya rasa macam saya tak ada harapan dalam dunia perniagaan. Yang masa tu saya dah nampak orang tu macam, wow, dia dah boleh pergi jauh sangat. So saya rasa macam saya tak ada harapan sebab saya rasa macam saya tak layak untuk nak berjaya, untuk nak masuk dalam dunia perniagaan tu. So benda tu jadi on and off, macam ada buat, tak ada buat, ada buat, tak ada buat. So after that, apa yang membuatkan saya rasa macam saya betul-betul yang saya rasa macam saya betul-betul saya nak upgrade life saya bila saya ada sebab. Saya ada sebab yang kuat, which is anak. So, sebab anak tu sangat kuat membuatkan saya macam terus saya terus paksa diri saya untuk move forward. Saya macam saya tak ada pilihan, saya kena cuba juga buat benda ni. Macam tu. Dia masa tu memang dah tak ada pilihan yang saya kena cuba juga. Okay. Sebab saya memang, niat saya masa tu saya cuma nak jaga anak dekat rumah. Okay. So, apa yang saya nak sampaikan adalah, bila awak rasa macam awak hilang harapan, awak rasa macam layak ke aku dapat benda-benda semua. So, itu adalah perasaan tak bagus sebenarnya kalau kata kita ada. Maksudnya kita menunjukkan kita tak mampu ataupun kita tak layak. Maksudnya kita sendiri tak yakin pada diri kita sendiri. So, apa yang awak boleh buat adalah awak start bercakap yang aku layak. Maksudnya macam start dengan bercakap je dulu yang kalau dia boleh buat, maksudnya aku pun boleh buat. Tak ada beza. Sebab saya dulu adalah seorang yang pemarah sebenarnya. Saya adalah seorang pemarah sebab saya dalam keadaan stres dulu masa kat tempat kerja. So, saya jadi orang yang cepat temper lah. Macam sikit-sikit saya nak marah. So, masa tu saya betul-betul macam fed up dengan life saya. Saya macam berada dalam keadaan yang sama. Macam marah, lepas tu tiba-tiba okey balik, lepas tu saya marah balik. Macam sesuatu yang jadi dekat saya, so saya marah balik. So, membuatkan benda tu rasa macam saya dah geram sangat dengan diri sendiri and membuatkan saya buat keputusan yang saya nak ubah hidup saya. So, itulah the first point yang saya rasa macam, okay, aku ada harapan. Maksudnya kalau dia boleh buat, aku pun boleh buat. Something like that. So, kata-kata macam tu sangat-sangat kuat. Sebab, okay,
otak kita akan percaya apa yang kita cakap. Mungkin hari ni, mungkin untuk permulaan awak akan rasa macam hari ni aku lebih bahagia daripada semalam. Awak akan macam, betul ke aku lebih bahagia daripada semalam? Hari ni kewangan aku improve daripada semalam. Macam sama je kawan aku, tak ada berubah pun. Yes, mula-mula akan ada fasa tu. Tapi bila awak bercakap dengan secara berulang, then awak akan nampak that kind of changes. Dia macam magic tau. Dia macam, kenapa kita berdoa? Sebab first kita adalah, setiap agama dia ada belief dia, ada kepercayaan dia, ada faith dia. Maksudnya macam kita berdoa sebab kita tahu yang macam Allah akan bagi dekat aku, Tuhan aku akan bagi dekat aku. That's kind of feeling yang membuatkan kita rasa macam kita terus berdoa. Sebab bila kita berdoa, kita tahu yang macam Allah ataupun Tuhan kita sambut doa kita. That's why bila kita buat macam tu, kita dah set kat otak kita yang macam, oh okay, aku masih ada harapan. Kita jangan Kenapa kita jadi putus asa? Sebab kita tak ada harapan. Itu yang bahaya sebenarnya. The moment kita nak berehat tak apa, tapi jangan sampai kita putus harapan. So harapan ni sangat penting. Okay, so di sebalik redha. Kenapa saya cakap di sebalik redha? Okay, bila awak cakap, oh hari ni kewangan aku improve. Contoh awak nak tambah few thousand dalam monthly awak punya income, pendapatan bulanan awak nak tambah lagi beberapa ribu. Tapi awak macam terlalu taksub dengan dia punya result. Macam tak ada pun, macam tak nampak pun, awak tak ada faith. Macam ibarat kita berdoa, macam kita macam mencurigakan kekuasaan Allah tak. Macam kita berdoa, lepas tu kita tanya, tak ada pun Allah bagi kat aku. Kita boleh ke buat macam tu? Of course tak boleh. Sebab tu saya cakap, kita tak boleh taksub dengan apa dia punya result dia. Kita tak boleh taksub macam tu. So apa yang saya nak sampaikan adalah kita redha, kita lepaskan. InsyaAllah ada bahagian aku. Sebab Allah ni, Allah Tuhan kita ataupun Tuhan kita kan, Tuhan awak, kalau untuk yang bukan beragama Islam, dia bukannya nak letak kita dekat atas muka bumi ni untuk kita merana dan terus merana. Ada sebab kenapa kita lalui proses tu untuk menjadikan kita. So instead awak cakap, kenapa benda ni jadi dekat aku? Awak boleh tanya, apa yang aku boleh belajar daripada situasi ni? Benda ni adalah untuk aku improve, untuk aku perbaiki kehidupan aku sekarang ni. Okay, so saya harap video kali ni dapat memberi, hopefully dapat bantu beberapa orang lah. So itu saja video kali ni. Saya jumpa awak di video akan datang. So bye. Assalamualaikum.